Pernah tak anda terfikir, sebenarnya berapa besar ekonomi digital Malaysia ni? Ada satu laporan baru-baru ni yang bagi kita beberapa angka yang, wow, memang luar biasa. Jadi hari ini, kita akan kupas kisah di sebaliknya. Okey, kita mulakan dengan satu angka yang sangat-sangat besar, $39 bilion. Memang besar bunyinya kan? Tapi apa sebenarnya maksud angka ni untuk ekonomi kita di Malaysia? Angka $39 bilion tu sebenarnya adalah unjuran nilai dagangan kasar atau orang panggil GMV. Senang cerita, ia adalah jumlah nilai semua benda yang dibeli dan dijual secara online di Malaysia menjelang tahun 2025. Jadi, soalan besarnya sekarang, macam mana Malaysia boleh sampai ke tahap ni? Dan lagi penting, apa langkah seterusnya? Jom kita selami data untuk cari jawapan. Okey, untuk faham dari mana datangnya ledakan $39 bilion ni, kita kena tengok dulu gambaran besar iaitu keadaan ekonomi Malaysia secara keseluruhannya. Ekonomi kita sekarang ni boleh kata berada di landasan yang agak kukuh. Inflasi lebih rendah, maksudnya kita ada lebih sikit kuasa membeli. Kadar faedah pula dipotong, jadi ia galakkan orang untuk berbelanja. Dan yang paling best, pelancongan dah mula rancak balik, bawa masuk pendapatan baru. Semua ni bila digabungkan, ia cipta satu persekitaran yang sangat subur untuk pertumbuhan digital. Jadi, sektor mana sebenarnya yang jadi enjin utama untuk pacu angka $39 bilion ni? Rupa-rupanya ada dua pemacu utama, e-dagang dan pelancongan dalam talian. Gabungan dua ni sahaja dah menyumbang sebanyak 77% daripada keseluruhan ekonomi digital. Ini tunjukkan betapa pentingnya peranan shopping online dan juga kebangkitan semula sektor pelancongan dalam membentuk landscape digital negara kita. Jom kita zoom in sikit pada satu trend yang tengah hangat sekarang. Perdagangan video atau video commerce. Di Malaysia, nampaknya pasaran ni didominasi sepenuhnya oleh fashion dan kecantikan. Kalau kita gabungkan dua ni, ia dah jadi lebih separuh daripada pasaran. Jelas sekali, inilah kategori yang orang paling banyak shopping bila tengok video. Dan ada sesuatu yang unik tentang pasaran Malaysia. Pengguna kat sini bukan setakat membeli belah, tapi setiap kali beli, mereka berbelanja lebih banyak dengan purata pesanan antara $8 hingga $10. Pasaran kita juga lebih tertumpu, di mana hanya segelintir penjual besar yang mengawal sebahagian besar jualan. Tapi, macam mana semua urusan jual beli online ni dibayar? Ini membawa kita kepada tulang belakang ekonomi digital itu sendiri, iaitu perkhidmatan keuangan. Pertumbuhan dalam kewangan digital ni memang menakjubkan. Kita sedang lihat pertumbuhan dua angka yang sangat kukuh dalam semua bahagian, daripada pembayaran mudah hinggalah ke pinjaman, pelaburan dan juga insurans. Inilah yang sebenarnya menggerakkan keseluruhan ekosistem digital kita. Dan pertumbuhan ni bukan berlaku secara tak sengaja ya. Ia dirancang. Pertama, dari segi skala. Transaksi pembayaran digital melonjak 28%. Kedua, dari segi akses. 5 bank digital baharu dah pun mula beroperasi. Jadi persaingan makin meningkat. Dan ketiga, peraturan. Ada undang-undang baharu yang akan menjadikan servis macam beli sekarang, bayar kemudian lebih selamat untuk kita semua. Pertumbuhan setakat ni memang nampak hebat kan? Tapi apa yang akan terus memacunya ke hadapan? Jawapannya satu je. Pelaburan. Duit sedang mengalir masuk. Pembiayaan swasta makin meningkat, terutamanya dengan adanya satu pelaburan besar dalam sektor keuangan digital. Ini satu isyarat yang sangat jelas. Para pelabur memang yakin dengan masa depan digital Malaysia. Sekarang kita tengok satu lagi angka besar. 690 megawatt. Apa benda ni agaknya? Angka tu sebenarnya mewakili jumlah kapasiti pusat data di Malaysia yang telah melonjak naik daripada hanya 120 megawatt pada tahun 2024. Ini adalah infrastruktur fizikal yang menjadi tunjang dunia digital kita, daripada kita layan video streaming sehinggalah ke penggunaan aplikasi AI yang canggih. Dan bila kita cakap pasal kuasa pusat data yang besar macam ni, ia secara semula jadi membawa kita ke topik seterusnya, iaitu bagaimana Malaysia sedang menyambut revolusi kecerdasan buatan atau AI. Data tentang AI ni memang tak boleh bawa bincang. Dari segi pelaburan, Malaysia dah berjaya tarik $759 juta pembiayaan AI swasta. Tapi yang lagi mengagumkan adalah cara penggunaannya. 39% rakyat Malaysia guna AI setiap hari dan hampir semua orang, 92%, menjangkakan AI akan bantu mereka buat keputusan dengan lebih cepat. Ini bukan lagi cerita masa depan, ini adalah realiti harian.
Petikan terus dari laporan ni dah merumuskan segalanya. Di seluruh rantau Asia Tenggara, rakyat Malaysia lah yang menunjukkan minat paling tinggi untuk menggunakan AI bagi membantu dalam membuat keputusan. Ini satu kelebihan yang sangat unik untuk kita. Walau bagaimanapun, macam biasalah, setiap revolusi teknologi mesti datang dengan cabarannya yang tersendiri kan? Jadi, apakah halangan terbesar untuk AI di Malaysia? Ini membawa kita kepada satu dilema utama. Ada satu percanggahan yang menarik kat sini. 60% pengguna sanggup je kongsi data peribadi mereka untuk dapatkan manfaat daripada AI. Tapi, pada masa yang sama, lebih separuh daripada mereka, 51%, risau tentang privasi dan keselamatan data tu. Jadi, ini membawa kita kepada soalan terakhir, boleh ke Malaysia seimbangkan kedua-dua perkara ni? Maksudnya, boleh tak kita terus pacu inovasi AI yang hebat ni sambil pada masa yang sama menjaga kepercayaan pengguna? Masa depan ekonomi digital kita yang bernilai $39 bilion ni mungkin bergantung pada jawapan kepada soalan itu.